Okey, Assalamualaikum. Salam daripada NZ Workshop. Okey. Ni saya dah buka lower arm. Dia dah goyang macam ni. Kiri kanan tau. Kiri kanan dia goyang macam ni. Lihat. Kiri kanan. Ni pun mau tukar. Nak tukar sini juga. Dah tak cantik dah. Getah pun dah keras lah. Ni pun keras lah. Tak main dah. Fit je. Tak ada apa-apa. Fit. Pertama cantik. Oh my god! Wow! Okay. Nak beritahu sikit. Ni ada stabilizer bar ni yang dia ada bush kat sini. Kiranya kat sini kena licin kan sebab ni banyak tahi banyak tahi. Lepas tu kat sini kena letak grease sikit. Grease desak tu pun ni pun sama. Tu pun sama. Ni kita gosok dengan kertas pasir. Ni kertas pasir. Yang halus pun jadi lah. Kita gosok.
pasang lower arm, pasang stabilizer bar ni sudah pasang, dah cantik, dah ikat kuat semua. Lepas tu ni nak pasang dekat sini agak susah lah. Rasa macam nak bertumbuk dengan dia. Lepas tu ni kita dah siap, boleh test. Dia punya ni boleh tahan susah ha. Dia punya stabilizer bar ni, dia nak pasang dekat lower arm tu susah. Dia rasa macam kena 2 orang. Kalau seorang memang rasa macam nak mati lah dengan bulan puasa apa semua. Lepas tu ni kereta dah siap lah. Boleh hantar dekat owner. Ni nak test kejap. Lepas tu orang kalau rasa macam video ni manfaat untuk orang, bolehlah share dekat kawan-kawan orang. Sebab dengan sedikit aku bagi tahu semua ni. Okey, assalamualaikum. Salam daripada NZ Workshop.